Zaman moden, zaman social media. Ada kebaikan, ada keburukan. Kalau pandai guna, banyak kebaikan sebenarnya. Tapi ada juga keburukan dia. Kalau you dekat social media, tak kisahlah mana-mana pun kan, YouTube, Instagram, TikTok, kena sebelum buka application tu, make sure tahu apa you nak tengok masa you sebelum buka social media tu. Kalau you sendiri tak tahu, you just random, just buka social media tu, application tu dia akan recommend video apa yang nak tengok, gambar apa nak tengok. Selalunya benda yang tak sihat. Betul? Benda tak sihat, drama, gosip. Bukan nak cakap kita ni sempurna, tapi bila kita dalam hati tu niat, dalam fikiran tu ada perasaan untuk ubah, macam jadi macam ni, jadi hamba Allah yang lebih baik dari sebelum ni. Kita ada niat tu kan. Semua benda pun kalau nak buat, kena tengok, check balik intention, niat hati, apa yang kita nak masa kita buat sesuatu tu. Sama juga dengan social media. Kalau diri sendiri tak tahu apa yang nak tengok, apa yang nak baca dekat social media tu, application tu sendiri, diorang dah program sistem diorang yang akan recommend. Diorang akan bagi tahu you apa you patut tengok, apa you patut dengar, apa you patut baca. Kebanyakannya, boleh cakap 98% tak sihat. Berdrama. Kalau you suka drama, you boleh dah teruskan. Tapi kalau you ada niat dalam hati tu, memang nak ubah diri, nak ubah kehidupan, semua cara ubah tu memang main peranan fikiran tau. Fikiran, perasaan, tenaga, main peranan. Sebab tu, kalau kita jaga, kawal apa kita tengok, apa kita baca, apa yang kita consume, kita baca, tengok semua tu, memang diri, kehidupan automatik berubah tau. Jadi lebih baik. Ada improvement. Kita akan jadi seorang yang apa yang kita selalu buat, apa kita setiap hari buat, kita akan jadi macam tu. Cuba buat dalam satu hari, kawal apa yang kita tengok,